Halo semua, saya Praitwa. Selamat datang ke saluran saya. Hari ini saya akan bawa cerita yang boleh buat anda terkejut. Berlaku di Beijing pada tahun 2003. Ini adalah kes pembunuhan bersiri yang menyeramkan. Bayangkan, dalam masa hanya setengah tahun, 6 lelaki meninggal secara misteri berturut-turut. Setiap mayat ditemui dalam keadaan ngeri. Muka mereka penuh dengan kesakitan dan putus asa. Yang lebih mengejutkan ialah, alat kelamin mereka semua dipotong dengan kejam oleh pembunuh. Kes ini terdedah, segera menarik perhatian seluruh negara. Masyarakat sibuk membualkannya. Semua orang mahu tahu, siapa yang begitu kejam, dan mengapa bertindak kejam begitu. Selepas menerima laporan polis, segera memulakan penyiasatan. Mereka mendapati 6 mangsa ini mempunyai kaitan yang jelas. Mereka semua homoseksual. Biasanya suka mencari hiburan di bar. Dan semuanya mempunyai beberapa tabiat peribadi yang pelik. Petunjuk ini memberi hala tuju kepada polis. Mereka mula dari lingkaran kehidupan mangsa, terutama mangsa terakhir. Dia adalah pekerja biasa di sebuah kolej vokasional bernama Zi Yuan. Polis menyimak rekod komunikasinya, melawat rakan dan rakan sekerjanya, menguraikan kes sedikit demi sedikit. Akhirnya mengenal pasti suspek Li Yijiang. Li Yijiang, seorang lelaki muda berusia 23 tahun. Kedengaran sukar dipercayai. Dia sebenarnya pernah jadi pelajar cemerlang di Universiti Teknologi Beijing. Prestasinya cemerlang, masa depannya cerah. Pada 4 April tahun 2003, bila polis menemuinya, dia sedang berjalan dengan anjingnya di kawasan kejiranan, memegang tali anjing kecil yang tidak menonjol. Nampak tenang seperti orang biasa. Menghadapi ketibaan polis, dia tidak panik dan tidak cuba melarikan diri, malah sangat tenang. Selepas dibawa ke balai polis, hampir tidak melawan, terus mengaku semua jenayah yang dilakukannya. Dari setiap proses pembunuhan hingga perincian yang menyeramkan, dia menerangkan dengan jelas, malah secara sukarela mengaku kes lama dari beberapa tahun lalu. Di bilik soal siasat, polis bertanya kenapa dia buat begini. Jawapannya buat hati berdebar. Dia berkata, "Saya terpikat dengan lelaki dan juga benci mereka." Nada suaranya dingin seperti tiada emosi. Ayat pendek ini, cerita terpesong macam mana yang tersembunyi di belakangnya. Kita kena gali dari masa lalunya perlahan-lahan. Tahun 1980. Li Yijiang dilahirkan di sebuah kampung biasa di Shandong. Dalam keluarganya ada 3 beradik. Dia anak bongsu. Ibu bapanya bawa 2 abangnya ke Xinjiang untuk bekerja sejak awal. Meninggalkannya di kampung asal, tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Hari-hari kecilnya, bagi Li Yijiang masih agak bahagia. Neneknya sangat sayangkan dia, membuatkan makanan sedap untuknya setiap hari, bermain dengannya, mengajarinya membaca. Dia habiskan sekolah rendah dalam kehangatan ini. Masa itu dia, mukanya selalu penuh senyuman. Tak ada yang sangka, hari-hari macam ini akan tamat secara tiba-tiba. Selepas tamat sekolah rendah, ibu bapanya memutuskan bawa dia ke Xinjiang. Mereka rasa keluarga patut bersatu. Tapi keputusan ini malah jadi permulaan mimpi ngeri Li Yijiang. Bila sampai di Xinjiang, dia dapati rumah langsung tak macam yang dia bayangkan. Bapanya seorang yang panas baran, sangat suka minum arak. Bila mabuk teruk, dia tak boleh kawal diri. Selalu pukul ibunya dengan tangan dan kaki. Rumah selalu penuh dengan tangisan dan jeritan. 2 abangnya dah lama biasa dengan keadaan ini. Bila nampak bapa marah, cepat-cepat lari untuk bersembunyi.
tinggalkan Li Yijiang hadapi semua ini seorang diri. Dia kesian pada ibunya. Setiap kali tak tahan untuk berlari ke arahnya. Menangis peluk kaki bapanya. Merayu supaya dia berhenti pukul ibunya. Tapi tindakan ini bukan saja tak buat bapanya berhenti, malah jadi sasaran kemarahan. Bapanya akan berpaling dan pukul dia kuat-kuat. Penumbuk jatuh pada badan kecilnya, tinggalkan kesan biru dan ungu. Kekerasan berpanjangan buat minda ibunya jadi bermasalah. Dia mula hilang kesedaran. Kadang-kadang langsung tak kenal anaknya sendiri. Selepas keadaannya makin teruk, dia pun mula pukul Li Yijiang. Malam hari bila dia tengah lena, ibunya tiba-tiba masuk tergesa-gesa, menariknya dari katil, pukul dia tanpa peduli apa-apa. Dia langsung tak faham kenapa, hanya boleh berkelumit senyap dan tahan. Bagi Li Yijiang yang masih kecil, kembali ke sisi ibu bapanya adalah jatuh dari syurga ke neraka. Setiap saat di rumah macam azab. Dia mula ada satu fikiran sahaja. Saya kena keluar. Saya kena ubah nasib saya sendiri. Jadi dia curahkan semua tenaga untuk belajar. Belajar sampai lewat malam setiap hari. Prestasinya antara yang teratas di sekolah. Hanya untuk masuk universiti bagus. Tinggalkan tempat yang buat dia lemas ini. Tapi takdir macam selalu mainkan dia. Pada umur 15 tahun, satu malam musim sejuk tahun 1994, di luar turun salji lebat. Selepas belajar malam, dia balik seorang diri. Jalan gelap dan licin. Dia berjalan agak tergesa, tak sengaja langgar seorang pejalan kaki. Dia terkejut, cepat-cepat tunduk minta maaf. Mula-mula ingat akan kena marah, tapi orang tu tak marah, malah tanya perlahan, "Kamu okey tak?" Li Yijiang tengok ke atas. Seorang lelaki berusia 30-an. Mukanya bawa senyuman lembut dan tepis salji dari badannya. Sikap mesra ini buat dia terus rasa lega. Lelaki tu berbual dengan dia beberapa patah perkataan. Cakap cuaca sejuk macam ni, apa kata kita pergi restoran depan, minum sikit untuk panaskan badan? Li Yijiang tak nak balik hadapi ibu bapanya. Tanpa fikir panjang terus angguk setuju. Bila sampai di restoran, lelaki tu bertindak macam abang. Sentiasa sudukan makanan untuk dia. Tanya dia sejuk tak, dan suruh dia minum lebih. Li Yijiang memang tengah tak sedap hati. Tambahan pula orang tu sangat prihatin. Dia guna keberanian dari minuman. Ceritakan semua kesengsaraan bertahun-tahun. Tapi dia langsung tak tahan arak. Lepas beberapa gelas, matanya jadi kabur. Cepat mabuk sampai tak sedarkan diri. Esok paginya, bila dia bangun, dapati dirinya terbaring di kerusi tepi jalan. Seluarnya dibuka. Bahagian bawah badannya rasa sakit macam koyak. Dia tiba-tiba sedar, dirinya dah dilanggar oleh lelaki tu. Rasa malu yang teruk terbit. Otaknya kosong. Tak percaya ini betul. Dia tak berani bagi tahu sesiapa. Lagi tak berani lapor polis. Takut orang lain tahu pastu pandang rendah dia. Senyap-senyap ambil pisau dari rumah. Setiap hari lepas sekolah, tunggu di simpang tu, nak jumpa lelaki tu. Balas dendam dengan tangan sendiri. Tapi dia tunggu berbulan-bulan. Lelaki tu macam hilang begitu sahaja. Dan tak muncul lagi. Pengalaman ni macam benih yang tertanam dalam hatinya. Dia mula berubah. Benci lelaki, tapi juga ada tarikan pelik pada lelaki. Emosi yang bercanggah ni semakin besar dalam hatinya. Perlahan pusingkan jiwanya. Tahun 1999, dia akhirnya masuk Universiti Teknologi Beijing. Pada umur 19 dia hampir 180 cm. Berpenampilan kacak.
bermata besar dan berhidung tinggi. Masuk sekolah je, dia jadi tumpuan ramai gadis. Kerap ada gadis berani luah cinta pada dia. Tapi dia selalu tolak dengan sejuk. Rakan sebilik dia tak tahan tengok. Bergurau cakap, kau tak suka perempuan ke? Dia cuma senyum dengar tu, tak bantah juga tak terangkan. Hidup universiti jauh lebih rileks dari sekolah menengah. Dia ada lebih banyak masa lapang. Mula ikut kawan sekelas ke kafe internet. Satu kali masa online, dia tak sengaja masuk satu laman web bernama Purple Boy. Bila buka, rupa-rupanya platform perkenalan gay. Dia tiba-tiba rasa dirinya macam jumpa tempat dia. Sejak tu, dia macam kena sihir. Setiap hari lepak di kafe internet, tengok laman tu dan berbual. Kelas pun jarang pergi, supaya boleh online lama. Dia cari beberapa kerja sambilan, kerja siang hari, berjaga malam untuk online. Hasilnya satu semester habis, beberapa subjek gagal. Sekolah beri amaran dia berkali-kali. Dia tetap degil, akhirnya kena buang sekolah. Lepas keluar sekolah, dia kena cari rezeki sendiri. Dia mula buat perniagaan kecil, jual baju untuk dapat duit. Masa tu dia cuba ubah diri, bercinta dengan gadis bernama Wang Yu. Wang Yu baik dengan dia. Lepas bercinta beberapa lama, dia cadang untuk pergi lebih jauh. Tapi pada masa penting, dia tak rasa apa-apa dalam hati, malah agak menolak. Akhirnya dia tolak Wang Yu. Cinta tu habis macam tu je. Lepas kegagalan tu, dia betul-betul faham dirinya hanya mahu lelaki. Jun 2002, di laman Purple Boy, berkenal dengan seseorang bernama Tang Jiangxiao. Tang Jiangxiao orang Beijing asal. Keluarganya senang, boleh kata anak orang kaya generasi kedua. Dua-dua ni berbual mesra, janji jumpa di bar. Jumpa pertama, dorang berbual sangat seronok, dari petang sampai tengah malam. Bila bar nak tutup, Tang Jiangxiao cakap, nak pergi rumah aku duduk-duduk tak? Li Yijiang tahu dalam hati, kalau pergi mungkin ada sesuatu jadi. Tapi dia tak tolak, ikut orang tu balik rumah dia. Malam tu, dua-dua ni memang berkait. Lepas tu, dia sekali-sekala pergi rumah Tang Jiangxiao. Dua-dua ni hidup macam pasangan. Beberapa bulan lepas tu, dia resmi putus dengan Wang Yu dan bagi dia duit sebagai ganti rugi. Pas tu pindah tinggal dengan Tang Jiangxiao. Dia ingat akhirnya dia jumpa cinta sejati. Tapi realiti cepat tampar dia. Dia sedar yang Tang Jiangxiao tak serius dengan hubungan ni. Selalu kenalkan dia pada kawan lain, malah depan dia, kongsi dia dengan orang lain. Dan lepas tu bagi dia duit, cakap tu ganti rugi. Li Yijiang betul-betul sayang dia, tapi Tang Jiangxiao anggap dia barang dagangan. Rasa ni buat dia makin terseksa, hati dia pun makin terpintal. Akhirnya satu hari, Tang Jiangxiao bosan dengan dia, cakap nak serah dia pada kawan lain. Ni jadi titik akhir yang hancurkan dia. Dia bergaduh besar dengan Tang Jiangxiao. Putus terus, rasa patah hati tak sedap. Dia mula habiskan hari di bar, guna alkohol untuk bius diri. November tahun 2002, dia jumpa 4 lelaki di bar. 4 lelaki ni ubah hidup dia sepenuhnya. Hari tu dorang berbual dengan seronok, semua homoseksual. Topik jadi ngam, minuman makin banyak. Dia mabuk sampai pening. 4 orang tu cakap nak bawa dia ke tempat best. Dia tak fikir banyak dan ikut. Bila sampai tempat tu, dia cepat tertidur. Bila dia bangun, dapati dirinya diikat pada paip pemanas bilik. Baju dia semua ditanggalkan. 4 lelaki keliling dia, bergilir-gilir serang dia. Dorang tak hanya rogol dia, juga sebat dia.
Guna lilin menyala untuk bakar dia. Tekan puntung rokok pada badan dia. Malah paksa dia menyalak macam anjing. Seluruh diri dia runtuh. Kesakitan dilanggar kali kedua. Buat dia betul-betul hilang akal. Bila balik ke tempat tinggal, dia duduk dalam bilik mandi. Gosok badan dia berulang-ulang. Mata dia kosong macam orang mati. Tapi dalam hati dia, dah mula rancang pelan yang menakutkan. Dia guna beberapa bulan cari tahu maklumat pasal 4 lelaki tu. Akhirnya jumpa yang pertama. Nama online dia hamba kutip. Dia pura-pura ajak jumpa. Cakap sanggup bayar 800 yuan untuk bersama dia. 17 Januari tahun 2003. Dua-dua ni janji jumpa di tempat sunyi. Hamba kutip nampak itu dia. Agak terkejut. Tapi bila ingat ada duit boleh dapat, jadi tak berjaga-jaga sangat. Li Yijiang pura-pura ikut. Tunggu sampai orang tu tak berjaga. Dia tiba-tiba keluarkan pisau tentera Sepanyol. Terus tikam dia. Bunuh dia tak puaskan dendam dia. Dia potong alat kelamin orang tu. Tengok darah mengalir di lantai. Tapi dalam hati dia ada kepuasan yang tak normal. Lepas tu, dia guna cara yang sama. Beransur-ansur jumpa 3 orang lagi. Setiap kali pura-pura dekat dulu. Pastu bertindak. Bunuh pastu potong alat kelamin. Cara dia makin mahir setiap kali. 4 lelaki ni adalah permulaan balas dendam dia. Tapi pembunuhan dia tak berhenti. Lepas bunuh 4 orang, hati dia jadi makin terpesong. Dia mula cari sasaran baru di internet tanpa henti. Malah mula main permainan peranan. Satu kali, dia tipu seorang lelaki ke tandas awam. Lepas berkait, habiskan orang tu dengan pisau. Macam biasa potong alat kelamin. Buang ke tepi. Mangsa keenam adalah teman lelaki baru dia, Zi Yuan. Dia cakap, dia tahu orang tu ada kaitan dengan lelaki lain. Hati dia tak boleh terima. Jadi terus selesai dengan pisau. Dalam setengah tahun, 6 nyawa. Kes pembunuhan bersiri ni betul-betul gegarkan seluruh masyarakat. Bila polis tangkap dia dalam bilik soal siasat. Malah dedah rahsia yang lebih besar. Dia cakap, sebenarnya tahun 1994 saya dah bunuh orang. Tahun tu dia baru 15 tahun. Masih belajar sekolah menengah. Remaja macam dia, rasa suka pada seorang kawan lelaki dalam kelas. Beranikan diri luah cinta. Tapi orang tu tak hanya tolak, malah ejek dia depan orang ramai. Bagi tahu semua orang dia pelik. Untuk dia, adalah penghinaan besar. Dia tak boleh telan kemarahan ni. Senyap-senyap sembunyi pisau dalam beg sekolah. Satu malam, tipu kawan sekelas tu ke hutan kecil belakang sekolah. Tebas macam gila berpuluh kali. Darah terpercik penuh badan dia. Tapi dia tenang sampai menakutkan. Masa tu polis siasat kes. Dia bertindak terlalu biasa. Tambahan pula dia selalu jadi pelajar baik di sekolah. Tak ada yang syak dia. Kes jadi misteri macam tu je. Hingga dia sendiri yang mengaku. Kebenaran baru terserlah. Kalau kira, Li Yijiang bunuh 7 orang keseluruhan. Sifat kes terlalu teruk. Kesan sosialnya sangat buruk. 20 Ogos 2004, dia dihukum tembak. Habiskan hidup dia yang pendek dan gila. Tengok balik, cerita Li Yijiang buat rasa bercampur baur. Dia kesian. Zaman kecil dia musnah oleh keganasan keluarga. Masa remaja dia dilanggar tapi tak ada tempat mengadu. Langkah demi langkah ke gaung. Tak ada yang tarik dia keluar. Tapi dia juga patut dibenci. Dia pilih balas dendam dengan cara paling melampau. Musnahkan diri sendiri. Juga musnahkan 7 keluarga. Kes ni tinggalkan terlalu banyak pemikiran untuk kita. Adakah masalah keluarga asal?
Atau sikap acuh tak acuh masyarakat yang buat dia jadi macam ni? Kamu depan skrin. Macam mana pandangan kau pasal ni? Silalah berbual dengan aku di ruangan komen. Terima kasih semua yang dengar cerita ni sampai habis. Jumpa lagi di kes seterusnya.